Guys, hari ni saya nak buat ikan kembung masak mangga. Jom kita start. Mula-mula kita panaskan minyak dulu. Okey. Okey, ni bagai-bagai untuk hiasan dia. Air 5 ni 5 kasturi. Kalau tak ada 5 kasturi boleh guna 5 nipis. Ni hiasan dia sahaja. Ada bawang Holland, lada burung, lepas tu lada besar. Lepas tu ni mangga. Mangga untuk kita tabur sebelah atas. Lepas tu ni bagai untuk kita tumis. Kita ada akar ketumbar. Lepas tu ada bawang putih. Lepas tu ada lada burung sikit. Okay. Ni saya nak masak ni hujan. Jadi kita kena pakai kanopi. Sekarang tak ada kanopi pun. Okey. Ni kita nak goreng ikan dah. Jom. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ikan kita nak garing dah ni. Kita balik dulu. Ni ikan kita ni masak dah. Dia garing dah. Jadi kalau dia garing sangat, dia hilang juicy dalam isi tu, jadi tak sedap. Okey. Akak dan kita kena ketepikan dulu ikan ni. Lepas tu minyak ni kita kena buang sikit untuk kita start menumis. Okey. Okey, ni bagai-bagai untuk kita tumis. Kita ada bawang putih, lada burung, lepas tu dengan akar ketumbar ni kita kena tumis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Untuk kuah dia, lepas kita tumis tu, saya pakai sos Thai ni. Awak cari hak gini, hak brand gini. Lepas tu, masuk ni saya gunakan 1 senduk. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu, saya buat masuk ke kicap ikan. Telah pula. Gana rasa dia. Lepas tu, untuk kita nak masakkan dia lagi, letaklah 5 kasturi ni. Okey, jadi bila dia gelegak dah gini, boleh masuk lada besar dengan lada burung, lepas tu bawang Holland. Mangga ni kita nak tabur dia sebelah atas lagi. Okey, ni mangga letak je belah atas. Ni kita ambil kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Untuk kita finalize dia, kita letak dengan daun ketumbar. Ketumbar ni letak belah atas ikan ni. Jadi kita punya resipi kita untuk siakap masak mangga kita dah siap. Okey. Selamat mencuba.